Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ni saya potong pokok ni, kita tengok. Ini untuk ini untuk saya post besok. Besok ada saya post tu, dia punya akar tengok. Tu dia akar banyak. Ini untuk saya post besok ke Pahang, Terengganu dan Johor. Besok kita post ada 3-4 negeri. Pokok ni, pokok yang kita kat lah, kita kena pilih yang matang. Yang lain tu, yang mana-mana yang booking yang lain tu minta bersabar, ikut giliran. Saya dah ada booking, customer booking dah ada lagi 1000 pokok yang masih belum customer belum dapat. Kira beratur ramai, beratur panjang. Saya supply ni ke seluruh Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak. Tu nampak dia punya akar. Ni limantis bakal yang bawah ni. Kalau korang nak tengok nanti saya boleh tunjuk korang dia punya dia punya apa dia punya pokok dia, buah dia. Buat dia punya akar, ambil semua. Sudah banyak akar ni. Okay. Ini semua dahan-dahan yang terpilih. Kita buat ni semua dahan-dahan yang terpilih. Bukan semua dahan kita boleh buat benih. Tu dia punya akar. Okay. Ni sayang sebab saya buat dua. Satu dah matang, satu belum. Macam ni masalah sikit lah. Ni pun dah matang. Yang ni. Okey. Kita kira dulu tengok berapa. Tu di bawah tu pokok. Tu tengok dulu pokok. Okey, tengok ni. Pokok-pokok yang dah matang. Ini untuk esok saya post. Okey, tengok ni. Ni pokok-pokok.